forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Loh Mak Adam cakap pasal KJ. Sebab tu saya baca detail sedikit dekat Sinar Harian. Saya tidak tinggalkan UMNO, kamu buang saya, KJ. Saya baca detail lagi. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairul Nordin menegaskan beliau tidak pernah meninggalkan parti itu. Bekas Menteri Kesihatan itu berkata parti tersebut sebaliknya yang membuat keputusan untuk menyingkirkan beliau. Kita ambil dengan respon detail Datuk Loh Mak Adam. Biar kena untuk komen macam biasa. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pertemuannya dengan KJ baru ini hanya secara kebetulan dan nafi dakwaan beliau lalu bekas Ketua Pemuda UMNO iaitu KJ itu kembali ke dalam parti. Saya bila dengar berita yang mengatakan Datuk Zahid mempelawa KJ untuk isi borang masuk balik UMNO, saya dengar pun saya dah tahu dah menipu ni. Sebab kita pun tahu betapa KJ ni ego, sombong, bongkar. Sehingga hari ni dia macam H2O masih tak mengaku kesilapan dia. Sedangkan bila kita nak jatuhkan hukuman, nak pecat dia tu, kita tak perlu pun melalui lembaga disiplin UMNO. Kena faham ada benda perlu dibicarakan. Contohnya kalau orang kata KJ menghina parti, KJ kata parti saya dah sesat, parti saya dah sakit, I am a reformist, I want to reform my party. Kalau tuduhan ni dia buat, dia cakap dalam bilik, hanya ada beberapa orang saksi, yang ini kena bawa pergi Jawatankuasa Disiplin Parti, kena panggil saksi-saksi yang dengar. Tapi kalau KJ ketika berkempen sendiri, dia cakap parti saya dah sakit, parti saya dah sesat, parti kita ni sesat. Masa tu Datuk Zahid ni dalam sejarah UMNO ni, dia memperkasakan pemuda UMNO paling banyak. Termasuklah kebanyakan daripada mereka budak-budak KJ sendiri diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi calon pilihan raya. Akibat daripada mulut KJ kata parti saya dah sesat, parti saya dah sakit, Sanusi gunakan ayat dia, Rafizi Ramli gunakan ayat dia, dia orang cakap bekas Ketua Pemuda UMNO pun kata UMNO ni parti sakit, parti sesat, kau orang nak undi lagi. Akibat daripada apa yang dia cakap tu, ramai kalah, termasuk dia sekali kalah. Sehingga hari ni dia tak mengaku dia salah. Kalau dia ada secebis rasa sayang pada parti ni, dah berapa tahun dah dia kena buang? 3 tahun dah. Pernah tak satu kali dia hantar surat merayu supaya dia diterima balik jadi ahli UMNO? Saya nak masuk UMNO ni 8 kali saya tulis surat, barulah dibawa ke Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk saya diterima semula. Itu pun diterima semula sebagai ahli biasa mula-mula. Ini dia pula boleh keluar kenyataan, dia kata saya belum buat putusan. Saya belum buat putusan. Jangan buat sebarang spekulasi. Engkau siapa? Engkau siapa nak buat putusan? Pertama sekali, engkau pun tak pernah merayu. Nombor 2, yang buat putusan kita ni ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Bukan Presiden buat putusan seorang. Presiden dia akan bawa benda tu kalau Jawatankuasa Pengurusan Parti dah terima, dan dah dibahaskan di peringkat Jawatankuasa Pengurusan, bawa pergi masuk mesyuarat MKT, Datuk Zahid akan tanya semua orang, pandangan semua orang dia akan tanya. Dia bukan diktator macam KJ, KJ belum jadi presiden, dia cakap apa? Kalau saya jadi presiden, Loh Mak Adam orang pertama yang saya akan pecat. Itu ayat dia. Tak kisahlah dia nak panggil aku lobak man ke apa ke itu pulang pada dia. Kita pun boleh panggil dia Iceman, Tetapi persoalan dia
3 tahun dia dah kena pecat. Takkan tak ada sekelumit rasa nak memohon supaya jadi ahli UMNO balik. Kalau dia tak memohon, macam mana kita nak mempertimbangkan? Betul lah, Susah Agung UMNO kata kita mengamalkan dasar terbuka, kita terbuka kepada sesiapa yang nak merayu memohon untuk masuk UMNO balik. Tak ada masalah, kita boleh pertimbangkan. Tapi kalau terlalu ego sombong bongkak, merayu pun tak nak, lepas tu masih lagi cakap dia tak tahu apa salah dia. Saya dibuang UMNO kan di... Bab tu mungkin Bung Mokhtar ada sedikit silap. Dia kata KJ, mungkin Bung Mokhtar masukkan supaya kalau dah masuk tu, masuklah betul-betul. Tunjukkan kesetiaan, tunjukkan sebelum nak masuk tu kena tunjuk. Saya berapa tahun defend parti, tak pernah pun saya bantai UMNO. Saya marah dengan keputusan kepimpinan yang nak bekerjasama dengan Bersatu. Betul pun, memang jahanam akhirnya. Betul tak? Tapi masalah dia nak masuk UMNO balik, tapi masih lagi belasah kepimpinan Datuk Zahid, masih lagi belasah parti, mana boleh. Itu maksud Bung Mokhtar, cuma dia tersilap cakap keluar, memang betul lah KJ tak pernah keluar. KJ dipecat atas kesalahan disiplin yang tak perlu dibawa kepada Jawatankuasa Disiplin. Sebab video dia kata parti saya sesat, parti saya sakit, dia masuk dalam Facebook dia sendiri, dalam semua media keluar. So tak perlu pembuktian, benda tu ada. Lainlah kalau dia ada report polis mengatakan bahawa ada Makcik Kia masuk dalam Facebook saya, upload video AI. Ini bukan saya, ini AI. Masa tu aku rasa AI pun taklah secanggih macam sekarang kan. So nak tipu apa? Betul? So bagi saya lah, simple lah. Lagi satu, saya dengar desas-desus kononnya dia nak diangkat menjadi Menteri Kabinet. Bagi saya simple. Kita sebagai kerajaan, kita kena beri contoh dan tauladan yang baik kepada rakyat. Begitu juga kepada ahli-ahli kita. Berapa banyak ahli PKR yang berjuang ketika tahun 1998 sehingga hari ni tak dapat tempat apa pun. Jadi pengurusi JLC pun tak dapat, jadi apa pun tak dapat. Jadi kalau orang dah khianat kita ni, tiba-tiba kita nak angkat dia jadi menteri, we are setting the wrong president. Presiden ni tak bagus. Jadi lepas ni orang nak dapat tempat kerja dia belasah PMX, lepas tu terus dapat jawatan menteri. Apa isyarat yang kita akan bagi pada akar umbi parti? Kesetiaan itu tidak ada nilai. Kau setia lah macam mana pun, sampai mampus kau kat situ je lah. Betul lah? So kita hantar isyarat yang salah kepada akar umbi. Patutnya kita menyemai rasa sayang pada parti, rasa sayang kepada kepimpinan. Itu yang kita sepatutnya buat. Bukan kita bagi tempat kepada orang yang membantu musuh, membantu Tun Dr. Mahathir mengukuhkan kedudukan dia di media sosial, membantu orang-orang yang menentang kita. So tak patutlah. So Dok, kalau orang macam KJ ni, kalau dia nak masuk balik UMNO, dia kena jadi ahli biasa. So jadi bila dia ahli biasa, dia ada 3 tahun tak boleh. Okey, dia macam gini. Kalau dia nak jadi ahli biasa, tak ada masalah. Dia boleh jadi ahli biasa, cuma pemilihan akan datang dia tak boleh bertanding. Betul tak? Betul. Macam saya juga, masa saya diterima, saya ahli biasa. Bila saya nak bertanding MKT UMNO balik, saya tak boleh bertanding. Sebab
saya kena jadi ahli jawatan kuasa bahagian sekurang-kurangnya 1 penggal. Itu sebab saya membuat satu lagi surat rayuan supaya pemecatan saya dibatalkan. Kenapa pemecatan saya dibatalkan? Sebab ketika saya dipecat, anak Pak Kasim, Syaidan Kasim tu, dia bukan ahli majlis kerja tertinggi. Tetapi ketika saya dipecat, dia angkat tangan, padahal dia hanya pengurusi perhubungan. Pengurusi perhubungan ni tak boleh mengundi. So Biro Disiplin Parti mencadangkan supaya penggantungan pemecatan saya dibatalkan. Atas dasar itulah pemecatan saya dibatalkan. Maka saya di reinstate sebagai ahli majlis kerja tertinggi. Sebulan lepas tu ada pemilihan, saya bertanding, menang. Baru saya boleh jadi ahli majlis kerja tertinggi. KJ boleh mohon jadi ahli biasa dulu, kan? Mohon hak dia. Dia ada hak untuk mohon. Tapi hak untuk menerima sama ada dia ni patut diterima balik sebagai ahli ataupun tidak adalah hak Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Itu kena faham. Tapi dia boleh bertanding lah. Maksudnya dia boleh bertanding untuk pilihan raya. Dia tak boleh bertanding MKT ataupun bertanding pilihan raya adalah kuasa mutlak pengurusi Barisan Nasional. Kalau pengurusi Barisan Nasional bagi dia watika, maka dia boleh bertanding. Tak ada masalah. Dia boleh bertanding. Lepas tu dia nak merayu untuk dia bertanding jawatan Presiden UMNO, dia boleh bertanding, dia boleh merayu, tak ada masalah, kan? Kalau Presiden UMNO rasa tak syok, tak dicabar, dia nak ada cabaran sikit, maka biarkanlah dia bertanding. Maknanya batalkan balik pemecatan dia. Sebab dia ada syarat nak bertanding Presiden ni sekurang-kurangnya pernah menjadi ahli majlis kerja tertinggi 1 penggal. Kalau dia tidak memenuhi syarat tu, dia tak boleh bertanding Presiden. Kalau satu bukit nak ada 2 kepala, bawa dia masuk balik. Dia kena jadi MT 1 penggal ke dia kena jadi Presiden dulu? Lebih kurang gitulah. Lain apa cerita? Soalan Silakan soalan. Syaidan Kasim nak buat himpunan besar-besaran untuk membantah aktif perjanjian perdagangan antara US dan Malaysia. Apakah perlu tolak perjanjian ini? Apa pandangan Datuk? Tak ada masalah kalau Syaidan Kasim nak buat bantahan ke, nak buat perhimpunan besar-besaran ke, kan. Tapi saya rasa nasib wanita-wanita muda yang dicabul kehormatan tu pun patut dibela sama, kan. Sewajarnya lah rakyat negeri Perlis buat satu himpunan yang lebih besar daripada perhimpunan yang Syaidan nak buat tu, untuk membela nasib anak-anak kita yang main baskers dan dicabul kehormatan oleh Syaidan, kan? Itu lebih baik, lagi ada faedah, kan? Sebelum dia nak buat apa-apa perhimpunan tu, dia cermin diri dia dululah. Kalau dia bersih tak apa, dia pun penuh dengan masalah, kan? Belum lagi masalah-masalah lain di BKL ke, masa dia jadi Menteri Besar Perlis ke, belum lagi kita nak bercerita pasal hal tu. Cuma sekarang ni dia nak menakut-nakutkan rakyat, seolah-olahnya macam ni semua skrip Mahathir ni, seolah-olahnya macam negara kita ni telah dijual kepada Amerika lah, seolah-olah macam negara kita ni dah dijajah dalam bentuk baru lah, kan? Kedaulatan negara kita ataupun sovereignty kita sudah tergadai lah. Sebenarnya yang tergadai, kan, Pulau Batu Putih. Siapa yang gadai? Suruh dia tanya dengan bos lama dia, Mahathir Mohamad. Sekarang ni pun dah nak jadi bos balik ni. Nampak gayanya lah, kan? Geng-geng bersatu, geng-geng PAN ni dah mengangkat Mahathir ni menjadi ketua SG4, kan? Dan menjadi penasihat tu, penasihat ni. Apa yang dia boleh buat? Punah sihat saja boleh lah, kan? Ini hakikat dan realiti dia. Sebenarnya kita ni tak ada paksaan pun untuk kita tanda tangan
ART dengan US. Tetapi kita kaji, kalau kita tak tanda tangan, kan, memanglah benda ni lebih menguntungkan US, sebab ini adalah syarat yang dia kenakan ke atas kita. Kalau kita nak ekspor barang kita pergi ke US, kita kena ikut terma dia. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan untuk tidak mengekspor barang kita ke Amerika. Tapi kena ingat, kalau Amerika ni negara yang kecil, lain cerita. Amerika ni negara yang kedua terbesar. Yang pertama, kita banyak ekspor pergi ke China. Dan yang kedua ialah Amerika. Boleh, negara boleh ambil pendidikan, tak nak tanda tangan ART ni, tapi risiko dia ada. Bila kita tak boleh nak ekspor barang kita ke Amerika, kita punya kilang-kilang banyak akan ditutup, rakyat kita banyak akan hilang pekerjaan, dan banyak perkara-perkara lain yang akan menimpa rakyat kita. Rakyat sebenarnya yang akan terkesan banyak, kerajaan dari segi kutipan hasil dan sebagainya, yang akhirnya akan diserahkan balik kepada rakyat. Tetapi yang banyak terkesan ialah rakyat itu sendiri, golongan-golongan peniaga itu sendiri, dan bila kilang-kilang kita terpaksa ditutup, pekerjaan hilang, kadar jenayah akan meningkat balik, kadar pengangguran akan meningkat. Siapa yang akan merana? Rakyat. Itu sebab kerajaan bila kita ambil kira, kita kaji banyak aspek. Kita dah kaji banyak aspek, akhirnya kita mengambil keputusan, kita lakukan kemudaratan kecil untuk elak kemudaratan yang lebih besar. Ini dalam Islam dipanggil fiqh al-awlawiyah. Okey? Tu maksudnya sekarang ni tu, hasil daripada perjalanan Mahathir ni, maksudnya kita nak pergi Pulau Batu Putih kan, kena pakai pasport lah. Tu macam ni? Saya rasa sana pun tidak ada immigration untuk cop pasport kita. Dia sebenarnya hanya sekadar batuan. Memang adalah di pagar dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh masuk lah kan kita. Bukan soal nak masuk. Soalnya persekitaran situ penuh dengan hasil bumi. Ada gas, petroleum semua kan. So banyaklah. Sebenarnya ketika Mahathir membuat keputusan untuk tidak merayu, ketika itu kita dah ada banyak evidence yang membolehkan kita menang kes tersebut. Tapi tak tahulah apa perjanjian dia dengan Singapura, akhirnya dia menarik diri. Malaysia menarik diri daripada meneruskan tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Ada something fishy. Itu yang dipanggil RCI yang telah bersidang mencadangkan supaya ada pendakwaan dibuat terhadap Tun Dr. Mahathir. Criminal probe. Okey? Kita saya baca detail lagi. Bahkan Menteri Kesihatan itu berkata, parti sebut sebaliknya yang membuat keputusan untuk menyiarkan beliau. Ada beberapa pihak yang telah memberikan komen mengenai isu tersebut. Biar saya jelaskan, saya tidak pernah menyiarkan UMNO. Kamu yang buang saya. Tolong jangan cuba ubah sejarah, katanya yang menerusi hantaran Instagram story pada Ahad. Okeylah tuan, terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.